wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay. Pagi malam ni kita pukul 12 kita nak bergerak ke Perak untuk ke Ban Pecah. Tapi lah ni jam menunjukkan pukul 9.30. Kami nak pergi cari umpan hidup loh. Right guys, jom cari umpan hidup. Let's go. Kissing your feet and you make me crazy. Yeah. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna. Ekor berapa bang? 70 kan. Right. Oksigen masuk kan? Kalau oksigen tak masuk. Settle. Kami ambil udang 70 ekor. Pas atas dasarnya awal tu nak ambil 30 ekor. Bawa bekas kecil pula. Ni nasib baik ada bekas apa? Bekas ais yang tak guna lagi. Bekas kosong. Wah, kita tengok je lah. Alright guys, udang dah ambil. Sekarang kita akan ambil kita punya kru pula yang nak mengai. Alright, so stay tune, subscribe. Just like I wanna get low, wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. I wanna go down, stay, kissing your feet and you. Alright, geng. Lah ni kita dah siap packing dah apa semua. Kereta pun dah panas dah elok dah ni. Tapi satu lah masalah kami. Member kaki sidai. Kami dah sampai depan blok dah. Tu. Call. Oi, jom saya. Oh, panas. Tawarlah. Ni kami nak gerak lagi. Kami pergi pokok ketapang. Kita makan. Beri dah gasak. Kan? Jangan start channel. Right. Kami tiga orang. Alright. What's up geng? Kita dah sampai ke Tapang. Alright. Ke Tapang. Jom. Sini jeruk. Okay, ini kita makan tu. Tahu. Singgah mai makan tu. Si kanda bawah pokok ketapang. So kita akan menjamu selera di nasi kanda bawah pokok. Orang kata orang Penang ketapang mari. Semangat. Dah dia. Mantap. King Mr. Big. Kan? A few moments later. So kita sudah sampai ke Ban Pecah. Sekarang ni kita tengah set up lah barang-barang kita semua. Ni bersama saya Minion Nakil. Ni behind the scene lah. Macam tak nampak kan. Ni seorang. Okay, selamat datang. Mari kita tengok result seterusnya. Mana? Oh, ya. Ini tengah set up. Aish. Kalut lagi lambat ikan habis. Ikan habis pula. Aku tahu cucuk atas. Kat kepala sikit. Kat badan tu. Cucuk je. Sian dia. Sian dia pula. Cari yang besar-besar tu untuk aku. Akil? Tak gelap Akil? Kat udang. Alright. Go. Bagi dapat ikan Ajak. Nak campak tu kat mana? Ni bodoh je. Buka ni balik. Okay. Boleh.
Nice. Right here. Woo. Dah dekat. Sekian. So macam ni lah orang kata kesimpulan mancing. Mancing ni macam berjudi. Kita keluar duit, umpan apa semua, tapi belum tentu kita dapat hasil kan. So rezeki tu bertuhan. Kita hanya menjalankan cerita dia. Alright. Ending. Belahannya akan kumpau. Kita dekat ayam untuk korban. Tak dapat makan ikan lah, makan ayam jadi Walaupun tak dapat ikan, ayam sedap. Newbie perform. Bajet dia perform. Ikan pun tak nanti. Okay, last. Kat apa? Divider. Mantul. It's a rat. It's a rat. It's a wrap.